tadi lah, hati dia. Okay, ini hasil dodol yang kita dah siapkan tadi. Hari ini Makcik Zaidah buat dodol nenas. Dodol nenas ni betul-betul dari buah nenas sebenar-benarnya asli. Mula kita akan masukkan tepung dulu, tepung pulut proses untuk buat bancuhan tepung. Okay, tepung, kemudian kita gaulkan dengan air. Okay, sekarang ni tepung yang tadi kita dah kacau, sekarang kita akan tapiskan dia lah. Lepas adunan tadi dah memekat, tutup api dan kita tambah air. Sekarang kita masukkan santan segar. Kita masukkan paste isi nenas yang kita dah blender tadi lah, hati dia. Lepas masukkan semua paste ni, nenas tadi, kita masak dia selama 6 jam. Okay, kalau tengok daripada sini, dia punya tekstur dia dah semakin likat. So sikit lagi dia nak masak. Dan dia masa dia masak nanti baru kita akan pindahkan. Okay, ini hasil dodol yang kita dah siapkan tadi, dah masak dah. So semua dodol ni dia akan sejukkan dulu. Biar dalam 6 ke 8 jam ataupun semalaman lah. And then keesokannya baru kita boleh pack. Selain tu kita ada juga 4 jenis perasa dalam dodol. Yang pertama kita gunakan asli, durian, pandan dan yang terbaru adalah dodol nenas.